Wanita dikenali sebagai Inspektor Sheila yang tular kerana mempertikai tindakan anggota polis ketika pemeriksaan terhadap seorang lelaki warga Pakistan akan dihadapkan ke mahkamah dalam masa terdekat. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mengesahkan kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Inspektor Sheila, kita dalam masa terdekat ni insya-Allah kita akan tuduh dalam masa terdekat ni, insyaAllah. Tengok dalam masa terdekat ni berapa cepat yang kita boleh buat. Kita akan tuduh dan itu je lah. Kita akan kemukakan ke mahkamah. Setakat ni okey, semua dah clear. As far as we are concerned, we going to charge her in this immediate time. Insiden itu berlaku di Jalan Ipoh minggu lepas apabila wanita terbabit didakwa menghalang dan menghina anggota polis yang menjalankan tugas selepas menahan seorang lelaki warga asing yang memandu tanpa lesen. Kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana menghina. Inspektor Sheila difahamkan digantung tugas sejak Jun 2023 susulan beberapa insiden lain yang turut mencetuskan kontroversi melibatkan tindak tanduknya terhadap orang awam dan anggota keselamatan.